Tuhan, melukis memang menyeronokkan tetapi ia lebih seronok apabila melukis menjadi pertandingan sebenar untuk hadiah yang hebat. Hari ini di Rapapa, kita akan ada perkara itu jadi jangan ketinggalan. Gadis-gadis, lihat siapa yang akan berusaha paling keras untuk membuat lukisan yang paling menarik. Dia akan menerima mahkota yang paling cantik. Masa anda sedang berdetik, mula. Ya Tuhan, saya rasa saya akan kelihatan sangat baik dengan mahkota itu. Saya suka batu mahal. Baiklah. Lagipun saya akan melukis dengan sangat baik. Tidak hairanlah saya menghabiskan seluruh masa kecil saya di sekolah seni. Ia kelihatan agak baik. Ada yang kurang. Apa? Saya perlu menambah beberapa barang kemas. Saya akan kembali sebentar lagi. Kemana dia pergi? Ini adalah apa yang saya perlukan. Sekeping emas besar. Oh, patutlah saya lama bermain Minecraft. Saya perlu menggunakan kemahiran permainan saya. Wah, begitu banyak di dalam. Saya perlu mendapatkan sebanyak mungkin ini. Dan bagaimana dengan mereka yang tidak benar-benar tahu melukis, tetapi masih mahukan mahkota? Tidak, ini tidak baik. Lukisan saya sangat teruk. Wah, tapi saya ada pilihan lain. Jika ini mahkota ratu, maka ia patut dicuri. Berhenti di situ. Polis. Ada pencuri, dia mencuri mahkota. Lagipun, ia sangat mahal. Lepaskan tangan anda. Ops. Maaf, hanya saya. Maaf, aduh. Baiklah, awak ikut saya. Mari. Aduh, sekarang saya pasti tak boleh menang. Oh, apa? Boleh bayangkan kalau saya dapatkan mahkota itu di tangan saya? Dan kemudian kita akan menari bersama. Wuhuhuhuhuhu. Ayuh. Dan kita akan memiliki cinta sejati. Wah, saya sangat sayangkan awak. Letakkan mahkota ini pada saya. Saya kembali. Sementara Emma berangan-angan dan Vivian menjadi pencuri, saya akan membuat mahkota sebenar dengan batu permata sebenar. Berhenti. Gadis-gadis, sudah tiba masanya awak habis. Masa awak sudah tamat. Tunjukkan kepada kami apa yang awak coret-coret. Lihat ini. Anda akan suka? Apa? Hei, Emma, tunjukkan lukisan Anda. Oh, maaf, saya sedikit beku. Semasa Anda melukis, kami mengalami kejadian yang sangat tidak menyenangkan. Vivian hampir masuk penjara. Oleh itu, dia digantung daripada pertandingan. Wow, bagaimana dengan yang lain? Wah, Emma, ini agak bagus. Saya tak pernah terima lukisan sebelum ini. Terima kasih banyak. Tetapi ia tidak kelihatan seperti mahkota langsung. Tetapi kami pasti akan kembali kepada Anda. Wow, karya Julia menakjubkan. Ia sangat mirip dengan yang asal. Saya rasa, Julia, awak yang akan menang hari ini. Jelas sekali. Hore, saya tahu. Berikan saya mahkota saya. Saya telah menghabiskan banyak masa dengan kapak dan saya mahu tunjukkan kepada semua orang betapa hebatnya saya. Wow. Ya ampun, ia bersinar dengan begitu cantik dalam cahaya. Hei, di sana. Adakah anda mahu mendapatkan beberapa belon berwarna-warni? Sudah tentu. Maka mulalah melukis sebab masa anda sudah berlalu. Kali ini awak perlu melukis dengan penanda. Tak ada masalah besar, saya sudah ada idea yang hebat. Saya tak akan melukis sesuatu yang hebat dengan hanya penanda, jadi saya perlukan bantuan sedikit gula-gula getah dan kilauan. Kemudian saya akan buat sesuatu yang sangat cantik. Apa itu nanti? Idea craft kecil. Kecil tapi sangat cantik. Wow, hebat. Wow, ia memang hebat. Apa yang orang lain lukis? Saya telah memutuskan untuk tidak terlalu risau, hanya membuat satu lukisan. Setakat ini ia menjadi dengan baik. Ini tepat seperti yang saya rancangkan. Hei, dari mana datangnya kertas itu, Vivian? Oh, adoy. Apa yang kamu mahu? Jangan ganggu. Ayo, saya sedang mengalami krisis kreatif. Saya tak boleh lukis apa-apa. Saya tak tahu nak buat apa lagi. Tapi saya betul-betul nak menang. Itulah sebiji belon. Jika saya tak dapat melukisnya, saya hanya perlu meniup belon saya sendiri. Saya rasa tuan rumah tidak akan perasan perbezaan antara hasil kerja saya dan belon sebenar. Yang tinggal hanyalah melukis titik-titik padanya dan kemudian gambar itu akan siap. Apa? Boing. Aduh, harapan saya untuk menang sudah pecah dalam belon ini. Kalah. Tiada nasib awak kalah. Apa yang patut saya lakukan dengan Julia? Dia masih boleh menang, pasti. Cuma perlu mematahkan ia. Masa dah habis. Ya, tunjukkan saya lukisan kamu. Saya perlu bertindak cepat. Itu sahaja. Hei, kamu merosakkan segalanya. Baiklah, apa yang kita ada di sini?
Vivian, ini adalah kerja kedua kamu dan ia tidak cukup baik. Itu sangat teruk. Tidak, baiklah. Wow, Emma sangat cantik, hebat dan sangat realistik. Saya suka. Ups, ya, saya kecewa Julia. Awak memang hebat ketika memegang mahkota, tetapi bola ini langsung tidak berfungsi untuk kita. Jadi pemenang jelas ialah Emma. Tahniah. Hurai. Saya benar-benar mahukan belon ini, ia sangat cantik. Ia juga sangat besar. Apa? Mungkin terlalu besar. Selamatkan saya, belon ini menarik saya pergi. Berhenti, jangan terbang menjauh. Jadi apa yang boleh kita lakukan? Betapa menakutkannya di sini, sangat tinggi. Ia juga sangat cantik. Saya tidak pernah melihat pemandangan seperti ini sebelum ini. Aduh. Itu sungguh menyakitkan. Hello, adakah anda mahu mencuba gula-gula kapas ini dalam bentuk minion kecil yang comel? Nyam, nyam, nyam. Saya jamin ia bukan sahaja cantik tetapi juga sangat sedap. Sudah tentu kami ada. Cepat ambil berus dan mula melukis. Hebat! Anda tidak mempunyai banyak masa dan ia sudah berdetik. Apa yang patut saya buat? Bagaimana nak pilih warna untuk lukisan saya? Yang lain sudah separuh jalan dan saya masih belum mula pun. Itulah dia. Apa? Tidak ada idea. Siapa perlukan kuning apabila anda boleh melukis sesuatu yang lebih lazat? Ini tepat apa yang saya perlukan. Gula akan jadi karamel dan itu kuning. Maksud saya, ia memang sempurna. Adakah anda pasti gula-gula akan menjadi kuning? Aduh, saya rasa saya tidak begitu pasti. Ia jadi gumpalan coklat. Dah cakap. Perkara utama bagi saya ialah tidak merosakkan lukisan saya dengan helah bodoh seperti Julia. Supaya kerja saya lebih realistik, saya rasa saya perlu pergi ke suatu tempat. Saya akan kembali sekejap lagi. Ke mana kamu pergi? Tiada apa yang dapat mengkhianati gula-gula kapas sebaik pembalut kapas. Saya fikir saya boleh membuat lukisan yang sangat hebat. Hos pasti tidak akan dapat melihat perbezaannya dari yang asal. Dia pasti mahu mencubanya. Apa? Oh! Aha! Akhirnya saya akan mempunyai lukisan yang baik. Dan saya fikir saya tidak boleh melukis. Sekarang kemenangan pasti dalam genggaman saya. Hore! Emma tidak merosakkan semuanya untuk saya. Lukisan anda juga tidak buruk. Apa yang patut saya lakukan? Itu sahaja. Saya hanya perlu merosakkan lukisan Emma. Lada merah ini akan membantu saya. Gadis-gadis, saya sedang menyala. Lari. Apa yang telah kamu lakukan? Kenapa kamu makan lada itu? Adakah kamu melakukannya dengan sengaja? Saya tidak mahu, saya minta maaf. Sekarang kemenangan pastinya dalam genggaman saya. Oh, tidak. Mari kita Bagaimana pergi. keadaan awak? Masih hidup? Masa awak sudah habis? Jadi tunjukkan apa yang awak ada. Julia, ini jenis tahi apa? Jijik. Apa masalah dengan kamu? Tidak baik sama sekali. Ini bukan tahi. Ini karamel manis. Tidak peduli. Emma, bagaimana dengan lukisan kamu? Ya ditutupi bara. Apa? Itu bukan salah saya. Saya tidak peduli. Kenapa karya-karya kamu begitu teruk dan Vivian punya semacam baik? Saya tidak tahu. Oh. Baiklah, saya tidak bertoleransi dengan kelakuan seperti ini. Saya mahu kamu melukis dengan cantik. Jadi, saya akan makan gula-gula kapas. Begitu saja. Hei, boleh kita dapatkan makanan yang sedap? Anda akan menemui cabaran yang paling hebat di Rapapa. Langgan, supaya anda tidak terlepas apa-apa.